Okey geng, kembali ke channel Papah Kasih Pupus. Hari ini sempena awal Muharram 1447 Hijrah. Pun berkesempatan untuk hadirkan diri ke Pulau Besar sambil kita melihat aktiviti sambutan tahun baru. Pun sempat juga lakukan aktiviti metal detecting. Okey, so saksikan video ini sebagai hiburan mata anda. Okey, jom. Okey, kita dapat ingot lama. Okey, mungkin zaman Kesultanan. Agak dalam juga, di dalam karang-karang. Okey, so kita cari lagi, jom. Okey, kita dapat item mungkin tembaga yang dah melepuh. Okey, so seakan koin. Kita kupas dan lihat apakah koin ini dari jenis apa. Okey, okey, dia dah terbuka. Jadi tembaga lah, memang koin, tapi dia dah menghakis. Koin yang dah terhakis dan melepuh. Okey, nampak saiz dia. Mungkin dulu saiz dia besar, tapi dah dimakan oleh air masin. Okey, dan tinggal hanyalah kecil seperti ini. Okey, Wun tak boleh baca tanda, tiada tanda. Okey, jom cari lagi. Okey, sekeping shilling Singapore tahun 1969, 10 sen Singapore dengan gambar di belakang kuda laut. Kuda laut, 10 sen Singapore. Jom cari lagi. Okey, satu temuan peluru lama, peluru timah, mungkin peluru terakol. Okey, pistol lama lah. Okey, peluru pistol lama. Okey, okey, kita dapat satu mata wang lama, money boat. Okey, memang kawasan ni kawasan lama lah. Okey, kita cari lagi kalau ada duit Kesultanan. Okey, Ini duit baru lah. Kesultanan. Ini dua ni Kesultanan. Muzaffar atau Muzaffar. yang kecil tu Muzaffar atau Mansur. Lepas tu ada Portugis tu. Dia memang tak ada